Jadi dalam era digital masa kini, aplikasi media sosial seperti Threads yang diperkenalkan oleh Meta telah menjadi ruang utama interaksi masyarakat, khususnya dalam ruangan komen akaun pempengaruh terkenal seperti Khairul Amin. Menurut data yang dikeluarkan oleh Data Reporter pada tahun 2025, Malaysia mencatatkan lebih 29 juta pengguna internet dengan kadar penembusan media sosial melebihi 90%, menunjukkan bahawa komunikasi digital telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Namun walau bagaimanapun, kajian oleh Ahmad Fuad, Mat Hassan dan juga rakan-rakan pada tahun 2021 mendapati bahawa lebih 60% interaksi dalam media sosial dalam kalangan pengguna muda dipengaruhi oleh emosi sekaligus meningkatkan kecenderungan penggunaan bahasa yang tidak santun. Sebuah penulisan yang baik dan mudah difahami oleh pembaca berkenaan suatu isu atau fenomena perlu menerapkan unsur teori sebagai asas dalam penyampaian. Menurut Mimi Suhana Hakim et al. Pada tahun 2021, teori merupakan sebuah susunan idea, konsep dan model yang disusun secara sistematik untuk membina makna dalam mentafsir serta membentuk amalan. Oleh itu, teori memainkan peranan penting bagi memastikan sebuah penulisan itu disusun dengan hujah yang sistematik, fokus, jelas dan berautoriti. Sehubungan dengan itu, dalam kajian ini kami akan menerangkan dua kerangka teori, iaitu yang pertama, teori prinsip kerjasama yang diketengahkan oleh Herbert Paul Grice pada tahun 1975 dan yang kedua, teori prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh Geoffrey Leach pada tahun 1983. Teori prinsip kerjasama yang diketengahkan oleh Herbert Paul Grice pada tahun 1975 menekankan bahawa sebuah komunikasi itu haruslah mempunyai persetujuan antara penutur dan pendengar bagi memastikan komunikasi itu berjalan lancar dan telus. Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan, terdapat 4 maksim yang perlu dipatuhi oleh penutur dan juga pendengar, iaitu maksim kuantiti, kualiti, relevan dan juga cara. Pertama ialah maksim kuantiti yang mengetengahkan bahawa penutur haruslah memberikan maklumat yang sempurna, informatif, mencukupi dan tidak berlebihan. Kedua ialah maksim kualiti yang mengetengahkan bahawa informasi yang diberikan oleh penutur itu haruslah sahih, betul dan disokong oleh bukti-bukti yang kukuh. Yang ketiga ialah maksim relevan yang menitik beratkan bahawa penutur perlulah mempunyai maklumat yang mempunyai ciri-ciri yang berkait rapat antara satu maklumat dan juga maklumat yang lain. Dan yang terakhir ialah maksim cara yang menerangkan bahawa penutur haruslah menyatakan sesuatu ujaran itu dengan cara yang betul dan mudah difahami oleh pendengar. Bagaimanapun, tokoh Leach pada tahun 1983 menekankan bahawa dalam realiti komunikasi, maksim-maksim ini sengaja dilanggar dan dimanipulasi oleh penutur bagi menyampaikan maklumat tersirat atau implikator tertentu. Oleh itu, kelemahan ini mendorong tokoh Leach pada tahun 1983 untuk mengembangkan idea teori prinsip kerjasama Grice ini kepada teori prinsip kesantunan Leach pada tahun 1983 yang akan diterangkan oleh saudari Mashita. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hafizah atas penerangan berkaitan teori Grice tadi. Maka teori ini, teori Leach pula merupakan kesinambungan kepada teori tersebut dengan memberi penekanan terhadap aspek kesopanan dan juga keharmonian dalam berkomunikasi. Leach 1983 menegaskan bahawa penggunaan bahasa bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan maklumat, malah turut berfungsi untuk menjaga hubungan sosial serta mengurangkan konflik antara penutur dan juga pendengar. Menurut beliau, terdapat 6 maksim kesantunan, iaitu maksim kebijaksanaan, kedermawanan, sokongan, kerendahan hati, persetujuan dan akhir sekali ialah maksim simpati. Keenam-enam maksim ini menjadi panduan dalam mewujudkan komunikasi yang lebih sopan, berhemah dan juga harmoni. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ini merujuk kepada usaha penutur untuk mengurangkan keuntungan diri sendiri dalam pada masa yang sama memaksimumkan manfaat kepada orang lain dalam sesuatu interaksi komunikasi. Maksim ini menekankan sikap tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya lebih mengutamakan kebajikan dan keselesaan pihak pendengar melalui ujaran yang sopan, berhemah dan serta bersifat membantu. Contohnya dapat dilihat melalui hantaran Khairul Amin di aplikasi Threads apabila beliau ini memohon maaf kerana lewat memuat kandungan akibat menghadiri mesyuarat PIBG. Walau bagaimanapun, beliau tetap berkongsi resepi baharu iaitu vade dan secara rendah hati meminta penonton membetulkan sebarang kesilapan melalui ungkapan tolong betulkan please. Situasi ini jelas menggambarkan maksim kedermawanan kerana beliau tidak mementingkan imej diri, sebaliknya membuka ruang kepada audiens untuk turut
sama berkongsi ilmu dan memperbaiki kesilapan. Tindakan ini menunjukkan kesediaan penutur untuk memberi manfaat kepada orang lain walaupun perlu mengorbankan sedikit kepentingan peribadi. Kesimpulannya, Maksim kedermawanan ini membuktikan bahawa komunikasi yang berhemah dan berunsur altruistik mampu mewujudkan interaksi yang lebih harmoni dan positif dalam media sosial. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pentas seterusnya. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan atau tekniksi merupakan salah satu prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh George Rich pada tahun 1983. Maksim ini menekankan usaha penutur untuk meminimumkan kerugian kepada orang lain serta memaksimumkan manfaat kepada pendengar dalam sesuatu komunikasi. Dalam konteks kajian ini, maksim kebijaksanaan dapat dilihat melalui komen yang ditinggalkan oleh pengguna yang bernama I.M. Sherrod kepada Khairul Amin. Pengguna tersebut menyatakan, "You will extremely exhausted," yang bermaksud awak akan merasa sangat penat. Walaupun komen tersebut berbentuk teguran, namun ia disampaikan secara lembut dan penuh keprihatinan. Hal ini menunjukkan bahawa penutur cuba menjaga perasaan Khairul Amin dan mengurangkan ketidakselesaan dalam komunikasi. Seterusnya, balasan yang diberikan oleh Khairul Amin juga memperlihatkan penerapan maksim kebijaksanaan. Beliau menjelaskan bahawa perkongsian yang dibuat di media sosial bertujuan untuk membantu orang lain yang ingin belajar tentang perniagaan dan operasi syarikat. Melalui kenyataan yang seperti yang betul dan yang salah, semua saya share untuk dijadikan reference public. Beliau menunjukkan sikap terbuka dan ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Akhir sekali, penggunaan ayat Khairul Amin iaitu "saya pun masih belajar" menunjukkan sikap rendah diri yang diamalkan oleh beliau ketika berinteraksi dengan pengikutnya. Walaupun beliau seorang usahawan yang berjaya, beliau tetap menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak meninggikan diri. Penggunaan bahasa seperti ini membantu mengurangkan jurang sosial antara beliau dengan pengikutnya di aplikasi Thread serta mewujudkan komunikasi yang lebih positif. Kesimpulannya, interaksi di ruangan komen Thread ini jelas menunjukkan penerapan maksim kebijaksanaan seperti yang digariskan oleh Rich. Kedua-dua pihak menggunakan bahasa yang sopan, menghormati perasaan orang lain, dan memberikan manfaat dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan bahawa media sosial bukan sahaja ruang komunikasi, malah masih mampu mengekalkan nilai kesantunan bahasa dalam interaksi masyarakat. Maksim simpati merupakan salah satu prinsip dalam teori kesantunan Leach yang menekankan unsur empati dan juga keprihatinan dalam komunikasi. Menurut Ayuni Muhammad Bakari dan Rohaidah Kamarudin pada tahun 2029, maksim ini bertujuan untuk memaksimumkan simpati serta mengurangkan unsur antipati antara penutur dan juga pendengar. Sebagai contoh, satu hantaran oleh pengguna Threads, Fazli Nazri, meluahkan rasa kecewa apabila makanan seperti dendeng dan rendang tidak dibenarkan dibawa masuk ke New Zealand. Hantaran ini dibalas oleh Khairul Amin dengan ungkapan, "Dengan izin, sorry to hear that," yang jelas menunjukkan aplikasi maksim simpati melalui elemen empati terhadap pengalaman pengikutnya. Walaupun ringkas, ungkapan ini membawa maksud keprihatinan dan sokongan emosi dalam berinteraksi. Dapatan ini turut disokong oleh Nur Azila Buhari, Nur Azlili Hassan dan Nik Nur Azira Abdul Aziz pada tahun 2023 yang menyatakan bahawa kesantunan bahasa sangat berkait dengan budaya Melayu yang menekankan budi bahasa dalam komunikasi. Selain itu, Sarah Bidin pada tahun 2022 turut menegaskan bahawa kepribadian seseorang dapat dilihat melalui cara pertuturan termasuk dalam media sosial. Seterusnya, maksim keempat ialah maksim kerendahan hati, iaitu prinsip kesantunan yang menekankan sikap merendah diri dan mengelakkan penutur daripada meninggi diri dalam komunikasi. Dalam konteks media sosial, prinsip ini penting bagi memastikan interaksi digital kekal harmoni dan beretika. Sebagai contoh yang terdapat dalam aplikasi Threads, Khairul Amin menjelaskan isu kapasiti pelanggan di kedai makan baharunya dengan berkata, "Saya buka kedai makan je bang, dan juga tolonglah bagi saya sedikit ruang." Ujaran ini menunjukkan beliau tidak membesar-besarkan diri walaupun terkenal dan berjaya sebagai usahawan. Selain itu, beliau menjelaskan situasi sebenar secara jujur dan sederhana tanpa menyalahkan orang lain atau bersikap kasar. Permintaan beliau agar diberikan sedikit ruang juga memperlihatkan unsur kerendahan hati dan usaha untuk mendapatkan kefahaman daripada pengikutnya. Jadi sebagai kesimpulannya, ujaran tersebut jelas menepati ciri-ciri maksim kerendahan hati kerana berjaya mewujudkan komunikasi yang lebih santun, realistik dan juga beretika dalam media sosial. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada maksim persetujuan. Maksim persetujuan merujuk kepada
usaha untuk memaksimumkan kesepakatan dan meminimumkan ketidaksetujuan dalam sesuatu interaksi komunikasi bagi mengekalkan hubungan sosial yang harmoni dan positif. Maksud ini menekankan kecenderungan penutur untuk mencari titik persamaan serta mengelakkan penolakan secara langsung, sebaliknya menggunakan bahasa yang lebih berhemah dan bersifat tidak menyinggung perasaan. Menurut Hamid J. Watt dan rakan-rakan pada tahun 2025, ketidaksetujuan lazimnya disampaikan secara tidak langsung melalui ungkapan persetujuan sebara atau ayat yang lebih lembut bagi menjaga kesantunan komunikasi. Contohnya, kita boleh lihat daripada hantaran Khairul Amin di aplikasi Thread yang mencadangkan pemakaian pakaian tradisional di Rembayung pada hujung minggu. Hantaran tersebut menerima respon yang menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi daripada pengguna. Antaranya, ada pengguna yang menyatakan persetujuan sambil bertanya tentang stot. Seterusnya, pengguna lensa kisahku menzahirkan sokongan melalui pantun empat kerat yang kreatif, manakala pengguna yang lain ada yang bersetuju dengan mencadangkan penambahbaikan seperti penyediaan pakaian tradisional untuk pelancong. Maksim terakhir ialah maksim sokongan. Menurut tokoh Leach pada tahun 1983, maksim sokongan bertujuan untuk meminimumkan cacian terhadap orang lain dan juga memaksimumkan pujian terhadap orang lain. Maksim sokongan ini dipenuhi apabila penutur menggunakan gaya bahasa yang sopan, lembut dan mendahulukan penghargaan sebelum pengkritikan. Sebaliknya, maksim sokongan ini dilanggar apabila penutur menggunakan gaya bahasa yang tidak sopan, mengkritik secara langsung dan secara tidak langsung mampu mengguris hati pendengar. Sebagai contoh, situasi ini dapat dilihat melalui hantaran pemilik akaun Threads MyMio Azhar yang menulis siapan penghargaan terhadap servis layanan yang diberikan oleh pekerja restoran Rembayung milik pempengaruh terkenal Khairul Amin. Hantaran penghargaan tersebut telah mendapat perhatian pempengaruh terkenal Khairul Amin. Beliau meninggalkan komen balas yang penuh dengan penghargaan. Penggunaan frasa bangga dengan tim dan so proud of them menunjukkan Khairul Amin merupakan seorang pempengaruh dan juga majikan yang menghargai segala titik usaha yang telah diberikan oleh para pekerjanya. Daripada mengambil kredit sebagai seorang pempengaruh yang terkenal, beliau memilih untuk memuji komitmen pekerjanya yang bekerja keras hingga jam 4 pagi melayani para tetamu yang hadir. Perkataan so proud dan all out merupakan bentuk pujian eksplisit yang merupakan teras kepada maksim sokongan bagi menghargai prestasi cemerlang pasukannya. Tambahan lagi, tindakan beliau untuk mengucapkan terima kasih atas maklum balas yang baik merupakan salah satu kaedah untuk meminimumkan jurang dan memaksimumkan sokongan emosi positif kepada pemilik akaun MyMio Azhar kerana telah meluangkan masa menulis ulasan yang murni. Natijahnya, komen pepengaruh Khairul Amin merupakan contoh klasik pematuhan maksim sokongan yang berjaya dalam komunikasi digital. Melalui penulisan tersebut, beliau bukan sahaja telah berjaya menyokong ulasan positif pelanggan, malah pada masa yang sama menaikkan motivasi positif pasukannya secara terbuka. Usaha ini terbukti sangat efektif dan secara tidak langsung mampu membina imej jenama yang rendah diri dan sentiasa menghargai pelanggan dan juga pekerjanya. Kesantunan bahasa dalam media sosial sangat penting bagi memastikan komunikasi digital berlangsung secara beretika. Menurut Bering pada tahun 2020, kesantunan bukan sahaja melibatkan kesopanan, malah berkait rapat dengan budaya, identiti, maruah dan harga diri seseorang. Dalam aplikasi Threads, penggunaan bahasa yang sopan dapat mewujudkan interaksi yang positif serta mengelakkan konflik dalam kalangan pengguna. Salah satu cara mengukur kesantunan bahasa ialah melalui peranan pempengaruh sebagai contoh kepada masyarakat. Menurut Zuhari dan rakan-rakan pada tahun 2024, pempengaruh mempunyai pengaruh yang besar terhadap kalangan pengguna di media sosial. Sebagai contoh, Khairul Amin sering membalas komen pengikutnya dengan bahasa yang sopan dan profesional walaupun menerima kritikan. Sikap ini dapat menjadi pelajaran kepada pengikut untuk berkomunikasi secara berterima. Selain itu, pengguna media sosial juga perlu mengamalkan bahasa yang santun ketika memberi pendapat atau teguran. Dalam kajian ini, pengguna bernama I.M. Cheros menunjukkan rasa prihatin kepada Khairul Amin melalui ungkapan "you and extremely exhausted". Walaupun berbentuk teguran, mesej tersebut disampaikan secara sopan dan diterima baik oleh Khairul Amin. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan bahasa yang santun mampu mengurangkan konflik dan mewujudkan komunikasi yang kuat dan lebih harmoni. Di samping itu, platform media sosial dan pihak berkuasa seperti Meta serta ACAC turut memainkan peranan penting dalam mengawal penggunaan bahasa yang tidak beretika. Pemerkosaan dan sebagai komuniti dan tindakan terhadap kandungan berunsur penghinaan, fitnah dan cyber dapat membantu memberikan persekitaran digital yang lebih selamat. Kesimpulannya, kesadaran bahasa di media sosial memerlukan kerjasama semua pihak termasuk pengaruh, pengguna dan
belakang digital. Melalui penggunaan bahasa yang sopan dan menghormat, media sosial dapat menjadi ruang komunikasi yang lebih positif, selamat dan harmoni untuk semua masyarakat. Sedar tak sedar, kita sudah sampai di penghujungnya. Sebagai kesimpulan, kesantunan berbahasa dalam ruangan komen aplikasi Threads memainkan peranan penting dalam mewujudkan komunikasi digital yang harmoni dan beretika. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan bahasa santun masih diamalkan melalui penerapan maksim kesantunan Leach, walaupun terdapat unsur ketidaksantunan akibat faktor emosi, anonimiti dan kepantasan komunikasi digital. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam memupuk budaya berkomunikasi yang lebih berhemah, termasuk memperkukuh peranan pengaruh, meningkatkan literasi digital dan memperketat tapisan kandungan di media sosial. Hal ini penting kerana setiap ujaran yang disampaikan bukan sahaja mencerminkan kepribadian individu,